Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sampai ke ayat 14 dalam surah Ar-Rahman. Uh, kita mungkin sampai ke kita akan baca sampai ayat 25 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Sebelum tu, sebagaimana yang kita tengok dalam ayat sebelum ni, Allah SWT menyatakan tentang bumi ni, wal ard. Apa yang ada di bumi yang menjadi faedah kepada manusia. Bumi itu sendiri sebagai tempat tinggal manusia adalah faedah kepada manusia, nikmat kepada manusia. Kemudian ada fakihah, buah-buahan. Di kalangan buah-buahan ni, kalau di kalangan orang Arab, buah kurma adalah satu buah yang istimewa bagi mereka. Kemudian ada biji-bijian dan sebagainya. Kemudian di sini Allah SWT masuk ke bahagian Allah nyatakan pula penciptaan manusia. Jadi manusia yang menduduki bumi itu, selain daripada manusia, ada juga makhluk lain yang menduduki bumi, iaitu jin. Jadi dua-dua ni Allah SWT nyatakan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia telah menciptakan manusia dari tanah yang keras. Di sini dikatakan apa di tafsir ni adalah daripada tafsir terjemahan Buya Hamka, ya. Dia mengatakan tanah liat. Tapi apabila dinyatakan kemudian tu kal fakhar, seperti tembikar. Jadi maknanya tanah liat yang keras. Sebab kita ni orang Melayu ni, bila kita sebut tanah liat ni, kita duk fikir yang masih lagi lembut, yang kita boleh bentuk dan sebagainya tu. Jadi tanah tu, kalau kata dalam bahasa Arab ni, kalau perkataan salsal ni, maknanya tanah tu kalau yang keras ni, maknanya dia kalau kita ketuk dia akan bunyi. Kita tanah tu kita ketuk dengan sesuatu, dia mengeluarkan bunyi. Tapi kalau tanah yang lembut biasanya tak bunyi. Sebab itu macam tembikar kan, kalau kita ketuk sesama tembikar dia akan bunyi. Baik. Allah SWT menciptakan manusia daripada tanah, dan Allah nyatakan seperti tembikar. Tembikar ni kalau kita, maknanya daripada tanah liat tu kan, kalau kata manusia buat sesuatu apa, macam kalau kita tempayan contohnya, tempayan tu tak panggil tembikar lah, tapi maksudnya daripada tanah liat tu akhirnya dibakar jadi keras. Jadi bila jadi keras tu macam tembikar. Allah SWT cipta manusia daripada tanah yang keras, dan Allah SWT nyatakan tanah yang keras tu macam tembikar. Baik. Kalau kita perhatikan, selepas ini dinyatakan bahawa ini sebagai satu nikmat. Maknanya manusia, macam mana kita kata manusia ni jadi daripada, kita kata, tanah. Dari mana nikmatnya? Jawapan dia sekarang ni, yang mudahnya adalah macam ni. Macam kita ni macam tanah ke sekarang ni? Kita tak macam tanah. Tanah ada wujud di dunia ni. Cuba kita ambil tanah. Kita macam tanah ke? Kita tak macam tanah dah. Tengok kita, pasal apa tak macam tanah? Kita boleh bergerak. Tanah bolehkah bergerak sendiri? Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh bernafas.
kita boleh berfikir. Jadi maknanya, daripada walaupun Allah SWT ciptakan kita daripada tanah, kita dah jadi benda lain. Kita dah jadi benda lain. Jadi benda lain tu benda yang kita kata satu yang kalau kita fikirkan satu yang istimewa. Sebab apa? Kita boleh buat kita boleh selesaikan masalah, kita boleh berfikir, kita boleh berinteraksi. Macam disebut awal lagi, allamahul bayan. Allah SWT ajarkan kita berkomunikasi. Boleh menyampaikan apa yang dalam diri kita. Sama ada fikiran, perasaan dan sebagainya. Jadi maknanya itulah nikmatnya daripada asal benda yang objek yang keras yang tak boleh nak bergerak, yang tak boleh nak tengok, tak boleh nak apa ni, tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh berfikir. Daripada situ Allah jadikan kita ni satu makhluk yang kita sendiri tahu uh, kehebatannya. Cuma bagi orang Islam kehebatan tu kita kita kaitkan dengan kehebatan Allah SWT. Sebab itu kalau yang tidak beriman, dia fikirkan bahawa manusia ni hebat ni, dia seolah-olah macam manusia tu jadi Tuhan dah. Macam kes Fir'aun tu lah. Ha. Fir'aun, pencapaian dia yang begitu hebat dan sebagainya menyebabkan sehingga dia rasa diri dia Rabbukumul A'la, Tuhan kamu. Tuhan. Dia rasa diri dia Tuhan. Baik. Um, bagi apa jin pula, Allah SWT nyatakan wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah ciptakan jin-jin daripada marij. Marij ni adalah api yang kita kata yang pure, yang tak ada, kalau dalam bahasa Arabnya dinyatakan bahawa tak ada bercampur dengan asap. Kalau katalah api tu dia pembakaran dia tak sempurna, dia akan ada bercampur dengan asap. Jadi kalau api tu uh, yang pure tu dia tak ada, kita tak nampak asap. Jadi api yang pure tu kadang-kadang dia akan ada bercampur warna. Jadi ada ulama kata bila sebut marriage tu ada juga yang ulama mengatakan yang bercampur warna dia tu, contohnya macam kalau kita dapur gas kita kan. Kadang-kadang ada warna yang macam uh, biru campur dengan hijau sikit. Ha. Kalau kurang sebenar je mungkin ada merah sikit. Tapi maknanya dia tak ada asap. Hmm. Jadi maknanya Allah SWT ciptakan jin-jin ni daripada marriage. Marriage tu sendiri adalah api. Tapi untuk dijelaskan lagi dengan lebih jelas bahawa marriage min nar, marriage daripada api. Maksudnya yang api yang pure tu, api yang menyala dengan uh, sempurna tu, uh, daripada jenis-jenis api. Dari banyak-banyak jenis api ni, api yang sempurna tu Allah ciptakan jin. Jadi sama juga api ni dia boleh tak melihat, boleh tak berfikir, boleh tak dia bergerak sendiri? Tak boleh. Tapi jin boleh tak? Jin boleh. Ha. Macam mana kita tahu kita boleh? Siapa-siapa pernah tengok ke jin apa ni boleh buat benda ni? Kita tak payah nak tengok. Sebab dalam Quran dah cerita dah. Dalam surah jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Maknanya ada jin dia dengar Nabi sampaikan. Ada satu kumpulan jin dengar apa yang Nabi baca. Kemudian mereka komen, kata kami dengar satu bacaan yang ajaib, menakjubkan. Jadi maknanya jin boleh berfikir. Jin boleh bergerak. Macam dalam kisah apa ni apa Nabi Sulaiman. Jadi tak perlulah kita nak kata berdasarkan observation ada siapa-siapa nampak jin ke macam mana ke, tak payah. Kita berdasarkan kepada yang jelasnya adalah daripada Al-Quran itu sendiri. Maknanya
Jin ni adalah satu makhluk yang aktif, yang boleh mengambil yang membuat pilihan sama ada nak menerima kebenaran atau reject kebenaran, menerima ajaran Allah SWT ataupun reject. Dan dia boleh dikomunikasi oleh Nabi sebab Nabi diutuskan juga kepada jin. Ha. Jadi jin walaupun asal daripada api, tapi dia dia macam api, betul-betul macam api ke? Api tak boleh berfikir, api tak boleh melihat, api tak boleh nak bergerak sana sini. Ha. Jadi apabila mereka dah jadi makhluk yang boleh beroperasi sendiri macam tu, itulah yang diperingatkan bahawa itu adalah nikmat daripada Allah SWT. Jadi sebab tu ditanya diulang soalan ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dengan maknanya kamu nak dustakan yang mana satu nikmat-nikmat Tuhan ni? Kurniaan manakah daripada kurniaan-kurniaan Tuhan kamu nak dustakan? Maksudnya kalau kamu kata contohnya sekarang ni asal daripada tanah kemudian boleh jadi manusia yang macam ni, siapa yang boleh buat macam tu? Kalau nak dustakan, kita kata tak, benda ni bukannya Allah SWT yang buat. Habis apa? Ha. Bahkan kalau kita lah contohnya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia ni sekarang ni, contohlah untuk kehadiran seorang manusia baru, kita cakap sebagai, kita kata fakta, untuk kehadiran seorang manusia baru perlu ada lelaki dan perlu ada isteri, perlu ada perempuan, perlu ada lelaki, perlu ada perempuan, dan perlu ada persenyawaan di antara spermatozoa dengan ovum. Baik, bila benda tu dah bertemu tu, siapa yang kontrol dia punya apa perkembangan dia? Suami boleh kontrol ke? Okey, sekarang ni bagi pecah, bagi sel tu makin banyak, atau isteri boleh kontrol ke? Tak ada. Isteri pun tak boleh kontrol, suami pun tak boleh kontrol. Oh, dia membesar, 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 membesar sampai satu masa tiba-tiba ada degupan jantung. Siapa yang start degupan jantung tu? Suami ke? Isteri ke? Tak ada. Benda tu ada dalam badan ibu sendiri tu. Tapi degupan jantung tu sampai satu momen tertentu, benda tu berlaku. Daripada benda yang kita kata macam tak hidup lah. Dia macam sel yang berkembang gitu saja. Tiba-tiba dia jadi beridentiti manusia. Dia jadi maknanya ada ruh. Ha. Siapa yang boleh buat? Siapa yang buat? Siapa yang kontrol tu? Tak ada siapa. Melainkan Allah SWT. Jadi itu yang nyatakan uh, nikmat mana yang nak didustakan ni? Maknanya tidak ada lah. Tidak ada nikmat yang dapat nak didustakan. Seterusnya, kalau kita tengok kat sini, uh, ini satu bahagian dah, bahagian ni. Kemudian masuk pula kepada yang ni, Rabbul Masyriqain. Dia macam paragraf lain lah. Seolah-olahnya macam paragraf lain. Point lain. Masuk point lain. Jadi point lain ni macam mana? Yang ini dinyatakan bahawa maknanya Tuhan dua timur dan dua barat. Bila kata Tuhan dua timur dua barat ni, jadi macam mana pula kita ada dua timur dua barat ke? Ha. Jawapannya, ayat ini menurut ulama, kita kata dia kali pertama Al-Quran turun ni, dia berkomunikasi kepada orang Arab yang ada pada zaman Nabi. Jadi orang Arab yang ada pada zaman Nabi ni, kalau kita ingat di atas ni, wasyamsu wal qamaru bihusban, yang sebelum ni, asyamsu wal qamaru bihusban, apa, matahari dan bulan tu dengan perhitungan yang tertentu, yang konsisten. Dan daripada situ orang Arab dapat
membuat perkiraan bulan dan kira dari segi siang malam. Baik. Sekarang ni pula, di kalangan orang Arab, dia ada dua musim utama. Dia bukan jenis empat musim. Kalau katalah di negara-negara yang macam Eropah ni, dia kebanyakan empat musim. Tapi kalau kata orang Arab di uh, Hijaz, di Mekah dan Madinah, selalunya dia orang fikir dua musim, iaitu musim panas, musim sejuk. Musim panas dan musim sejuk ni timbul matahari dan tenggelam matahari bukan sama tempat. Kan sebab ada dia panjangnya masa waktu uh, musim tertentu, pendek masa pada musim tertentu. Ha. Kalau katalah contohnya musim panas kan panjang. Ha. Kalau musim sejuk pendek. Jadi maknanya kedudukan apa tu uh, timur dan barat tu macam tempat timbulnya matahari tu timur dan barat tu dia ada mereka tahu kedudukannya tu dari segi apa waktu musim panas dan musim sejuk. Jadi maknanya seolah-olah ada timur pada musim sejuk, timur pada musim panas. Jadi ada dua. Begitu juga ada timur pada kedudukan timur lah, kedudukan timbulnya matahari itu pada waktu panas, pasal musim panas dan juga tempat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari pada musim panas. Jadi dia katakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Jadi makna Allah SWT nak apa tarik perhatian kat sini bukan masalah timbul dan tenggelamnya matahari saja, tapi nak bagi mereka uh, fikirkan macam mana mereka susun tu dari segi waktu musim panas dan musim sejuk. Ha. Jadi dinyatakan sekali lagi, siapa yang boleh atur benda tu? Siapa yang boleh nak ubah ke contohnya? Kalau kita tak suka, tak ada. Jadi dengan kurniaan Tuhan ataupun dengan nikmat Tuhan yang mana satukah yang kamu nak dustakan? Seterusnya, yang ini tentang uh, peraturan masa yang berkaitan dengan timur dan barat. Allah yang menguasai, Tuhan yang menguasai kedudukan itu semua. Ah, naik turunnya pada tempat yang tertentu dan sebagainya. Itu yang sebab itu dinyatakan Tuhan yang memiliki. Tuhan dua timur. Maksudnya Tuhan yang memiliki dan menguasai dua timur tu. Timur waktu musim panas, timur waktu musim sejuk. Kemudian selepas daripada itu Allah SWT nyatakan pula benda yang berkaitan dengan laut. Sebab Quraisy ni langkah dia panjang. Dia bukannya pedagang gunakan apa ni unta saja. Sebab itu contohnya macam kalau kita ingat bila Nabi dalam keadaan kesempitan dan kesusahan dengan tekanan-tekanan apa sebahagiannya Nabi hantar sahabat-sahabat ke mana? Ke Habsyah. Jadi kalau kata hantar ke Habsyah, naik unta ke? Takkan nak naik unta. Kalau nak naik unta kena naik ke atas turun balik. Betul tak? Kan dia punya tu kalau kita tengok dari segi geografinya ada laut tu kan? Laut tu. Jadi kalau kita naik unta boleh, boleh nak naik unta tapi kena naik atas turun balik. Adakah nak buat macam tu? Tak. Dia akan lintas laut. Jadi orang orang Arab pada zaman tu memang dah ada kepakaran dari segi penggunaan uh, apa uh, untuk guna laut. Terutamanya kalau katalah orang yang duduk di Jeddah contohnya. Di pesisiran pantai. Mekah ni dalam sikit lah, tapi yang pesisiran pantai. Mereka memang kita kata tangkap ikan ataupun jumpa apa benda-benda yang berharga daripada laut itu memang mereka dah tahu. Itu sebahagian daripada kepakaran mereka dah pada zaman tu pun. Jadi sebab itu Allah tarik perhatian mengenai nikmat yang Allah SWT kurniakan berkaitan dengan laut ni.
Allah SWT nyatakan bahawa dia buat apa? Maraja. Dia jadikan di sini Hamka kata dibiarnya mengalir, dibiarkannya mengalir. Maksudnya Allah campurkanlah dua lautan. Campurkan dua lautan. Jadi bila campur dua lautan tu bertemulah. Ha. Marajal Bahrain, Allah SWT campurkan dua lautan, lalu dua lautan itu bertemu. Tapi bila bertemu, ada benda yang ajaib kat situ. Iaitu apa dia? Bainahuma barzakhun. Di antara dua apa ni laut yang bertemu tu, dia ada pemisah, ada batas. Barzakh. Barzakh dalam konteks ni maksudnya pemisah ataupun batas. Jadi la yabghiyan. Setiap satu laut tu tidak akan melepasi garisan itu. Maknanya laut A, dia punya batas tu dia akan berhenti kat situ ya. Laut B, dia dekat batas tu dia akan berhenti kat situ. Dia tidak yang hak A ni pi lawat pi campur masuk ke sana, yang ataupun B ni pi campur masuk ke A. Ha. Jadi apa yang ini memang dapat diperhatikan kalau kata pada zaman dulu lagi, kalau katalah benda ni tidak dapat diperhatikan, macam mana Allah SWT nak tarik perhatian mereka kepada fenomena ni? Kalau benda tu tak diperhatikan, dia kata, kau cakap apa ni Muhammad? Kita tak pernah tengok pun. Ha. Jadi maknanya benda tu mereka dapat observe. Sebab terutamanya kalau katalah kita tengok dekat bawah tu, kalau kita tengok geografi negara Arab tu, sebenarnya tanah Arab tu, kat di bawah tu, dia ada selat kan? Dia ada teluk tu. Lepas tu di bawah tu dia ada laut lain. Ha. Jadi dekat situ bila pertemuan antara dua laut tu, dia akan nampak dari segi ketumpatan air daripada laut ni dengan laut ni menyebabkan dia tak bercampur. Hmm. Kemudian bila zaman sekarang ni, memanglah dalam sains pun benda ni, orang-orang yang belajar tentang ocean, benda ni dapat diperhatikan. Dia ada bahagian pemisah. Ha. Uh, dalam tahun lepas, penghujung tahun lepas, lebih kurang dalam bulan Oktober gitu, saya dapat rezeki pergi ke Australia contohnya. Lepas tu saya pergi ke sebelah Perth tu. Saya pergi bukan mata-mata lah, pergi Perth sahaja. Dekat hujung tu sampai pergi berjalan tempat pertemuan dua laut. Laut Hindi dengan satu lagi laut. Benda tu nampak macam bersambung. Zahirnya nampak bersambung, tapi dia ada pemisahannya. Ha. Jadi yang ini juga Allah SWT tarik perhatian kepada orang Arab pada masa tu, kerana mereka dah biasa dengan mereka yang biasa dengan lautan ni. Sebab apa? Sebab hasil yang ada di dalam laut berbeza antara laut ni dengan laut ni. Jadi orang yang kita kata orang yang pakar dengan laut ni, dia kata kalau nak cari ikan ni pergi cari laut ni. Kalau nak pergi cari benda ni kena ikan yang lain dekat laut ni. Benda tu semua adalah Allah tarik perhatian tentang nikmat yang Allah SWT berikan. Ha. Jadi sekali lagi kenyataan soalan yang betul, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu nak dustakan? Sebab apa? Ni antaranya ni dinyatakan, sambung lagi cerita pasal laut ni. Ya khuruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada dua-dua laut yang bertemu tu, daripada laut A dan laut B tu, ada lu'lu', ada mutiara dan marjan, bahan perhiasan, benda-benda yang jadi perhiasan. Kalau orang yang pakar tentang benda ni, orang yang boleh pergi cari benda-benda ni semua,
Yang hasil dekat laut A dia jadi warna macam lain. Ataupun dia punya identiti dia lain. Yang hak dekat laut B dia identiti dia lain. Ha. Sebab tu mutiara, ada setengah mutiara yang hak, kita kata di setengah tempat tentu warna dia macam ni. Dia punya kekerasan dia macam ni. Ada tempat lain yang macam lain. Sebab tu daripada banyak-banyak mutiara di dunia ni, kita kata, semua harga sama ke? Tak, ada yang dihasilkan di tempat tertentu, dia harga dia macam ni. Ada tempat tertentu harga dia lebih tinggi. Ha. Benda tu semua common, nama yang umumnya adalah nama mutiara, semua mutiara. Tapi dia punya apa ni, nilai dia tak sama. Dan nilai itu ada kaitan dengan kita kata laut itu sendiri. Ha. Kalau kita nak pergi lebih jauh, maknanya bukan setakat di segi laut saja. Kalau kita tengok tanah sendiri pun di sini. Itu kalau kita nak extend lah, kalau kita nak fikirkan. Ya ni Allah bagi cetusan. Kalau kita nak fikir lebih banyak, maknanya kita tengok, oh, kalau kita tanah pun macam tu juga. Benih sama, tapi rasa lain-lain. Ha. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nak dustakan? Kemudian akhir yang mengenai paragraf yang berkaitan dengan laut ni, Allah SWT nyatakan bahawa manusia menggunakan kapal. Tapi Allah SWT kata, walahu, dia memiliki. Apa ni, Buya Hamka kata, kepunyaannya lah kapal-kapal di dalam laut. Al-Jawaril Munsha'at. Apa ni, Al-Jawari maknanya kapal-kapal yang berlayar. Al-Munsha'at, yang besar-besar. Yang kita kata, kalau di laut tu nampak lah dengan jelas. Kalau sampan, macam sampan-sampan tu kecil je. Ni kalau katalah kapal yang betul-betul kapal, maknanya dia nampak macam binaan di dalam laut. Fil bahri, di dalam laut. Eh, kapal bukan ke manusia yang buat? Lepas tu macam mana kata ini kepunyaan Allah SWT? Sebab itu yang Allah SWT tarik perhatian manusia ni. Bila manusia buat, dia cepat nak perasan. Ni aku punya. Bila dia buat kapal, kapal aku. Soalan dia, kayu yang dia nak buat kapal tu, kayu siapa punya? Gam yang dia nak sambung untuk nak tutup celah-celah supaya air tak masuk tu, siapa yang buat? Siapa punya? Kalau katalah layar daripada kain, nak buat daripada kain. Kain tu daripada raw material dia, maknanya bahan mentah dia tu nak buat kain tu, siapa punya? Jadi maknanya, realitinya, kalau kita kata kita buat kapal, kita kata, kapal aku lah. Betul lah kapal aku dari segi manusia ni memang kita memiliki lah. Ataupun kalau kita beli. Tapi realitinya, semua bahan tu adalah milik Allah SWT. Ha. Jadi, dinyatakan di sini. Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam. Seperti gunung. Maknanya sebab dapat buat bina kapal yang besar. Jadi maknanya, cuba fikirkan, manusia ni bila dia bina kapal yang besar, dia akan rasa hebat. Bukan zaman tu saja. Zaman tu kita kata mungkin tak besar apa mana lah. Tapi masa tu pun dia dah rasa hebat. Bila dia dapat buat kapal yang mungkin terbesar daripada orang-orang lain, dia akan rasa diri dia hebat. Pembina-pembina tu akan rasa hebat. Kalau dia beriman, maka dia akan ingat benda tu, ini kurniaan Allah SWT. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia boleh jadi bongkak dan sombong dan rasa hebat. Ha. Siapa yang tak ingat cerita Titanic? Titanic dibina masa tu kapal boleh kata yang terhebat pada zaman tu, yang tercanggih pada zaman tu. Sehingga kan ada engineer kata this is unsinkable. Tak boleh nak tenggelam.
takkan boleh tenggelam. Tapi akhirnya sinkable. Dengan apa? Iceberg saja. Dengan iceberg. Ha. Jadi bila dikatakan seperti gunung, laksana gunung, orang yang dapat buat apa ni, kita kata hasil yang hebat ni, dia boleh menyebabkan dia rasa besar tu. Jadi Allah SWT nyatakan, ya, ada kapal yang besar tu, yang kamu rasa kamu buat tu, hakikatnya milik Allah SWT daripada bahan-bahan yang Allah SWT sediakan. Ha. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dengan nikmat mana satukah daripada nikmat-nikmat Tuhan kamu ni yang kamu dustakan. Jadi habis cerita pasal laut ni. Okey, jadi uh, yang seterusnya nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa bihi taufiq. Salam apa Ramadan. Mudah-mudahan hari ini satu Ramadan, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita Ramadan yang bermakna uh, kepada kita dengan kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.